Ngapa kamu jadi begitu? Itulah nasibku. Dengar cerita, apa nak cerita? Itulah nasibku. Oh Nico. Itulah dia lah. Hari ini hari Selasa. Cuti sekolah. Zaman dah moden. Cuti sekolah semua balik kampung. Anak askar, anak polis balik kampung. Zaman aku dulu cuti sekolah, bapak aku tak ada. Cuti sekolah je bapak aku tak ada. Tak ada lah macam sekarang. Cuti sekolah je satu family balik kampung. Sentiasa berjaga-jaga siang malam, tak boleh tidur. Maklumlah askar zaman darurat. Aku adik aku nombor 2. Bapak aku dah sebulan. Tak silap aku dah sebulan. Umur adik aku sebulan baru bapak aku tengok anak ni. Tak dapat cuti lah. Itulah ini. Mak aku tinggal kengkang pergi hospital tu lah, naik bas. Aku tinggal rumah jiran. Pasal aku dengan adik aku tarikh lahir sama, tahun je beza, 73, 74. Hari, bulan sama. Tu unik aku dengan adik aku, tapi dah tak ada adik aku. Adik aku dah kembali kepada rahmatullah. Mati mengejut. Kalau orang Melayu mati mengejut je lah. Kalau keturunan macam aku ni mati mengejut je lah. Tak apa lah, nyawa murah. Kenapa kau jadi begitu? Itulah nasibku. Ini aku silap buka tadi. Mana ni? Kenapa aku jadi begitu? Itulah beza dia. Showtime, everybody! Showtime. Welcome to Gerbang Malam. Lagi ada rezeki aku dekat situ. Aku tak ada lah nak beria-ria apa semuanya, tak ada lah. Tapi apa-apa ikut prosedur tu ya. Cari duit ni, nak bayar apa yang patut dibayar. Ni dah ada. Marilah kita bawa kita
elektrik sampai ni cuti sekolah ni malas aku. Hari ni ada pula peluang aku boleh keluar pula. Jadi aku keluar lah. Jadi kalau aku nak datang ke, aku tak datang ke, tu tapak aku. Ada pula boleh masuk dalam komen, kau pasal tak datang apa semua, apa kotak kau. Tapak niaga aku, tu kata aku lah, aku nak datang ke tak nak datang lah. Ingat aku macam dulu ke. Sini nak berniaga, sini berniaga kena tuan. Ini. Sini nak kerja, nak berniaga. Kepala punai bapak kau orang lah. Dah mampu kot di majlis-majlis tu. Kita hari pun dah tua-tua, rambut putih-putih semua, bahagia. Tu cakap, kalau kita nanya orang, kau dah mati, aku sumpah, kimak kau. Turunan kau orang ni, hajar, kali haram. Pasal kalau kita dosa dengan Allah, ya Allah Tuanku ampuni aku, Allah ada settle. Ini datang mengacau tu lah ini lah. Nanti dah kita dah tak ada kerja apa semua, dia datang bawa kaum lain pula, geng lain pula. Dia parking lori KPD NKK tu, orang tak ada, dia parking kat rumah malam. Lepas tu datang lah geng-geng tu, malam ni operasi, cakap kat aku. Yang kita jual liba siam masa tu, tak goyang tau. Lah sekali sampai sudah parking situ ke, orang tak ada apa tak ada, boleh pula gunakan. Tak tahu lah siapa yang bawa balik rumah apa, parking kat rumah tu lah, gempur kita parking kat situ. Laman tu lah mengacau aku tu cukup lah. Tu datang lah orang-orang geng-geng dia, tapi yang orang yang ngacau kau tu pun tak jadi apa, bercerai-berai apa semua. Hidup tak macam orang kan lah ni. Benda tu, malam ni ada operasi semua. Dia tahu kita masuk masa tu. Aku satu malam 500, 600, orang tak ada pun 300 aku boleh dapat. Gila, kain Bangkok aku bawa kan. Bukan kain cokian-cokian lah. Betul-betul libat memang bau-bau kedai ni. Kalau letak dekat butik kan, orang tak tahu tu kain siam. Grade A, bukan grade A je, A, triple A memang grade. Kepala kain 120 aku jual masa zaman tu. Macam korang pisang kepala kain. Itu BE tu, BE laku keras tu. Kain BE yang lain sikit. Memang show lah. Siang ada kerja pula, gaji pula 3-4 ribu boleh dapat sebulan, campur OT apa semua. Malam pula satu malam 500 satu malam. Yalah kalau 300 tak ada orang, ada orang 800, boleh pergi 1000 ke satu malam. Kita purata je lah, sehari tak 500. Niaga lah. Ni depan ni macam bank. Orang ni tak ada anak tak ada susu, tak ada pampers, api air kena potong apa semua ni depan rumah aku. Aku dah duit ada pun tak sombong. Anak nak belajar lah apa lah, nak pakai tak cukup 500 lah apa, nak bayar itu bayar ini, nak kahwin lah, nak itulah. Lepas tu orang-orang yang itu yang gelak kita balik. Itu yang aku pantang. Orang yang kita dah berhabis-habis duit Tepa ni tukang gelak pula. Itulah aku pantang. Kalau orang lain gelak, orang tu kita tak tolong dia kan. Itu kita susah, dia gelak aku tak kisah. Tapi yang gelak kita tu orang yang kita tolong, itu aku pantang, aku sumpah. Kalau korang tak buat, tak apa lah. Kalau korang buat, minta maaf lah. Sorry, aku nak maaf free lah.